Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar cara-cara atau langkah-langkah penggunaan multimeter. Multimeter ni dia sangat penting lah di dalam bidang elektronik kerana kita kalau nak buat pengukuran memang akan guna multimeter. Jadi di bengkel teknologi elektronik kita ada dua jenis multimeter. Multimeter analog dan juga multimeter digital, tetapi biasanya pensyarah akan menekankan penggunaan multimeter analog. Jadi hari ni kita akan tengoklah langkah-langkah macam mana kita nak ukur komponen macam perintang, diode, IC dan sebagainya dan di dalam video ni kita tak masuk supply. Kita hanya nak tengok komponen tu okey ke tak okey, boleh digunakan ke, bocor ke, apa ke, kita akan tengok. Dan macam mana tengok kita nak set dia, macam nak baca dia dan sebagainya. Okey pelajar, jadi untuk macam biasa sebelum kita menggunakan sesuatu peralatan, kita mesti kena calibrate dia. Kenapa kena calibrate? Supaya nanti bila kita dah ukur komponen ke, ukur voltan ke, bacaannya itu tepat. Kita kena pastikan kita calibrate dahulu sebelum kita guna kita punya peralatan. Macam contoh, kita guna multimeter, kita kena calibrate dulu multimeter ni dulu. Okay, di dalam video ini yang sebelah kiri sekali warna merah tu adalah multimeter digital, yang tengah tu Proskit tetapi analog, dan juga yang warna hitam itu adalah jenama Sanwa yang paling banyak kita gunakan dan juga ia merupakan multimeter analog. Jadi first kali kita nak kena buat adalah calibrate. Jadi kawan awak dah setkan yang multimeter yang tengah ni dekat buzzer, kemudian kita touch probe positif dan negatif sampailah dia ada bunyi. Alah, tak boleh buang background ni. Okey, kalau dah ada bunyi macam tadi, maksudnya kita punya multimeter tu dalam keadaan baik lah. Probe dia semua bersambung lah, tiada yang rosak ke atau sebagainya. InsyaAllah multimeter dah boleh guna. Okey, seterusnya kita nak buat calibration untuk jarum penunjuk dia. Macam contoh kawan awak tu dia dah set dekat kali 10 ohm. Kemudian dia nak setkanlah jarum tu supaya dia kekal dekat kosong, supaya nanti kita dah buat pengukuran, kita dapat bacaan yang betul. Okey, ini kawan awak dah calibrate lah, jarum dia betul-betul dekat kosong. Kemudian kita terus boleh proceed dengan pengukuran. Okey, yang pertama kita akan ukur perintang lah. Kemudian macam mana nak cara ukur perintang? Yang pertama, pastikan tiada bekalan kuasa, dan kemudian tetapkan multimeter ke ohm, letak dekat ohm. Kemudian sentuh probe merah dan hitam pada kedua kaki perintang. Tak kisahlah kat mana-mana kaki sebab perintang tiada polariti, tiada positif dan negatif. Kemudian boleh baca nilai dia punya rintangan. Okey, macam mana nak tahu perintang tu okey ke tak? Kalau perintang tu okey, bacaan hampir sama dengan nilai pada kod warna dan juga perbezaan kecil masih diterima. Macam contoh, kalau kapasitor tu 330 tetapi dekat multimeter kita dapat 328, masih lagi possible, masih lagi dalam range. Kira okey lah kita punya perintang tu. Kalau tak okey ataupun perintang tu rosak, jarum analog tu langsung tak bergerak ataupun nilai terlalu jauh dengan nilai asal dia. Okey, seterusnya kita akan mengukur diode. Diode ni dia agak tricky kerana dia berfungsi secara forward bias dan juga reverse bias. Jadi first kita kena tetapkan dulu kita punya multimeter dekat kali 1 ohm ataupun kali 10 ohm. Ukur dua arah, terbalikkan probe. Okey, jadi kawan awak ni yang pertama, dia dah letak probe positif negatif. Multimeter analog tu tak naik, jarum tak naik. Kemudian nanti kawan awak akan tukar, positif negatif tu akan terbalik. Okey, yang ini kawan awak dah terbalikkan probe. Barulah multimeter awak naik. Okey. Okey, dapat lihat nampak multimeter naik. Kalau contoh, kalau awak dah tukar positif negatif tu pun awak dah terbalikkan, dua-dua jarum multimeter tu naik, maksudnya rosak. Dia mesti salah satu.
salah satu baru dia maksudnya diod ni dalam keadaan baik. Okey, seterusnya adalah kapasitor. Jadi kapasitor ni macam mana nak ukur? Yang pertama macam biasa kita tetapkan ke ohm, 1 kilo ohm ataupun 10 kilo ohm. Kemudian kita sentuh probe dekat kaki kapasitor dan perhatikan pergerakan jarum. Okey, kalau dapat tengok kat sini, kawan awak dah touch dekat kaki kapasitor tu dan kita perhatikan jarum analog tu dia naik ke tak. Kalau dia jarum naik kemudian turun semula, maksudnya kapasitor ni dalam keadaan baik. Kalau rosak, jarum tak bergerak, bermaksud kapasitor kita ni mengalami litar terbuka. Ataupun kalau jarum melekat di 0 ohm, bermaksud litar kita mengalami litar pintas. Kalau awak dapat lihat dekat kawan awak buat ni, dia naik kemudian dia turun semula perlahan-lahan. Maksudnya kapasitor kita ni dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Seterusnya adalah komponen terakhir iaitu LED. Jadi sama juga kita setkan kita punya multimeter di kali 1 ohm dan juga kali 10 ohm. Tetapkan multimeter ke ohm yang rendah, sambungkan probe pada kaki LED, terbalikkan probe. Kemudian kita nak tahu macam mana LED ni okey. Satu arah LED menyala malam, arah terbalik tak menyala. Kalau rosak, dua arah tak menyala ataupun dua arah menyala. Jadi kalau kita tengok yang tadi kawan buat dekat LED tu tak hidup kan. Jadi maksudnya LED tu dia rosak. Jadi untuk menggunakan multimeter digital, kita akan sambung dengan video lain supaya video ni tak terlampau panjang untuk ditonton. Jadi kita sampai sini dahulu dan bertemu lagi nanti di video pengukuran komponen menggunakan multimeter digital. Sekian, terima kasih.